In 3, in 2, in 1. Let's go! Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Novex FM Menari Ramadanmu. Layan je. Mantap! Sesi Tadabbur Ayat Al-Quran. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi Tadabbur Al-Quran episod 1. Hari ini anda semua bersama saya, Afan, dan juga hari ini kita akan mentadabbur surah Al-Baqarah ayat ke-183. Okey, sebelum kita nak bagi tahu kefahaman, kita dengar dulu ayat dia macam mana ya. Okey. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Okey, mari kita tengok maksud ayat ni. Okey, maksud dia, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey, so itu maksud dia. So, kat sini kita ada beberapa kefahaman ayat yang kita boleh keluarkan. Okey, antaranya termasuklah siapa orang-orang terdahulu ni. So, orang-orang terdahulu ni adalah umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan juga umat Nabi-Nabi lain sebelum Nabi Muhammad. Okey, mereka, diorang semua ni, diorang punya bentuk puasa yang diperintahkan kepada mereka. Sebabnya diorang diperintahkan untuk puasa walaupun cara dan tempohnya berbeza. Okey, walaupun dia berbeza tapi diorang masih diperintahkan. So, diorang puasa tapi mungkin tak samalah dengan cara umat Islam puasa yang telah diturunkan pada tahun kedua Hijrah. Okey, cakap pasal tahun kedua Hijrah ni. Okey. So, Nabi Muhammad SAW telah pun wafat pada tahun pada tahun ke-11 Hijrah. So, baginda sempat berpuasa Ramadan 9 kali sahaja. Okey, kita ni dah lebih daripada 9 kali kan. Okey, so sebab itulah kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kita dapat masuk ke bulan Ramadan pada tahun ini. Okay, kita pun kena berdoa lah kita panjang umur untuk masuk ke bulan Ramadan yang tahun depan juga. Sebab bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling special. Syaitan dah tak ada nak kacau. Okay, lepas tu pahala pun berganda-ganda. Berganda-ganda pahala dapat. So, waktu bulan Ramadan lah kita nak farming pahala. Okay. So, lagi fikir ayat kita boleh dapat adalah hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa kat sini dia kata adalah menjadi orang yang bertakwa. So, puasa ni dia ada banyak tau aspek daripada hikmah dia. Ada dari segi rohani, ada dari segi aspek fizikal. Okey, contohnya macam daripada aspek rohani kan. Okey, daripada aspek rohani kita boleh dapat yang puasa ni dapat mempertingkatkan ketakwaan kita. Tambahan pula, puasa ni kita dapat melawan nafsu. Sebab apa? Bila puasa ni kita akan fikir pasal makanan. Kita tak ada masa lah nak fikir pasal jantina berlawanan dan bagai-bagai kan. Okey, macam mana pula kalau daripada segi fizikal? Okey, ada banyak sebenarnya dia punya kelebihan. Okey, yang pertama kita boleh tengok yang daripada segi sains lah, yang memang sains tulis, dia merehatkan sistem penghadaman. Okey, apabila kita puasa, perut dan usus ni dia tidak bekerja sepanjang hari seperti mana kita 11 bulan selain Ramadan tu kan. Kalau tak puasa sunat memang tak akan puasa, memang tak puasa lah sebab tak ada kewajipan untuk puasa. Sebab itulah ada puasa wajib ni. Okey, yang kedua adalah mengawal berat badan. Okay, supaya dan juga dapat mengawal kadar gula dan dalam darah. Okay, lagi satu kelebihan dia dapat membantu proses detoksifikasi semula jadi badan. Okay, proses detoksifikasi ini dia adalah proses semula jadi badan untuk menyingkirkan bahan buangan dan toksin. So, bila kita puasa, badan ni dia akan menggunakan simpanan tenaga seperti lemak dalam proses ini. So, kita akan dapat kurangkan lemak dalam badan lah. Okey, itu sahaja kefahaman ayat pada hari ini. Diharapkan semua pelajar dapat mengambil pengajaran. Jumpa lagi di episod seterusnya dekat Tadabbur Al-Quran. Bye-bye.
Sesi Double Trouble on Air. Azam Part 1. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi Sembang Santai. Hari ini akan menemani anda. Saya Afah Yani. Saya Novel. Afai. Dan saya Misbah. Disebabkan ini adalah video pertama untuk Radio Nasihat Ramadan, jadi kita mulakan dengan azam kita pada Ramadan 2026. First day baru nak azam memang tak jadilah jawabnya. Macam tu lah okay. Okay, kita azam orang kan klise kan. Dengan azam orang je klise. Klise, So klise. kita buat, we listen, we don't judge. Baik kita buat. We listen and we judge. Macam tu Kena lah. judge sikit. Boleh. Judge sikit. Just sikit. Just sikit. Tak Sikit. banyak je, sikit je. Kalau tu lebih tu minta maaf lah. Kalau dia sama tu Jangan terasa lah. Minta maaf awal. Okeylah, kita mulakan azam kita yang pertama, iaitu Nur Fadil sebagai ketua Radio Ramadan. Okay. Sebagai ketua Novest FM, okay, azam saya adalah okay, azam dia pelik sikit. Okay. Balik rumah tak nak duduk main phone lah. Dia maksudnya duduk rumah tu tolong mak ke Handphone berdiri. Handphone berdiri. Tak lah macam tu. Ada main pembaring ke? Aduh. Tapi tak ada duduk main phone dia baring ketika. Bukanlah masa duduk main phone lah, main phone. Tak nak bola. Anak kalau Kita kurangkan. Tak nak main tu susah lah. betul. Dia kalau iman kuat boleh je. Macam orang-orang macam aku. Allah. Yin. Dia senang je sebenarnya. Kat sini orang dia sikit Baik. lah. Dia sikit iman dia kuat kan. Tinggi. Alhamdulillah. Itu semua nikmat daripada Allah. Okey dah. So apa kita dengar penolong kuprom kita pula. Dia punya azam tahun ni. Kita dengar azam dia kan. Dia Dia orang judge sendiri kita kan. Dia judge balik. Dia judge balik. Okay, aku dah judge diorang tadi, okay. Diorang pula judge aku. Okay, jadi azam pasal tahun ni lah kan. Aku try untuk tak merungut. Okay, jangan merungut tu macam panas ke penat kan. Kan kita kalau bulan puasa boleh katakan pack juga. Kan? Korang Ada lagi kita kat sepintar ni. Lagi-lagi kelas hafazan petang tu. Kalau pasal petang tu Penat paling juga, ngantuk. Allah Sebab Akbar. macam Nampak? Dia belum start lagi berbuat. Bentar-bentar dah katam kan ni. Insya First day Ramadan azam dah berbuat. Okay dah terbatal. Okay dah. Hari first hari first cancel sikit. Kita balik ubah balik. Nanti Start besok, start Nanti besok. hari tiga. Dia tunda-tunda hari ke-30 baru dia buat. Dia kena slow. Okay, kasi slow. Dia tak boleh buat straight macam tu je. Betul. Perlu rasa slow. Merungut yang aku rasa perempuan je merungut. Lelaki Eh, Jangan cakap macam tu. tak Dalam baik. kelas ada je. Biasanya perempuan macam tu lah lelaki. Tapi kalau lelaki macam aku tak apa. Ya Allah tak ada Malaysia. Dia abang baik. Itu orang dia. Dia bukan Biar tak. pun Dia tak nak bagi- kabur dia nak semua bagi dia. inspirasi dekat orang kat luar, kat orang supaya jadilah macam orang ni. Okay lah, inspirasi. Jadi macam Jadi Misbah. inspirasi. Inspirasi. Jadilah seperti Misbah. Ini orang bagus ni. Oh ya Allah. InsyaAllah lah. Okay, daripada aku dah dengar, okay, kita pada Afan pula. Okay, Afan, apa azam puasa kau tahun ni? Okay, azam puasa kita tahun ni adalah untuk kita dekat sekolah nanti kita tak tidur 24 jam lah. Puasa kan penat. Lepas tu misalnya bila puasa je mesti panas. Macam kat Malaysia macam setiap hari setiap masa macam tu. Setiap tahun puasa-puasa je, ya Allah matahari setiap masa terik 24 jam atas kepala. Itulah ujian. Itulah ujian. Okay, dah Afan dah. Okay, last kali Misbah. Kita dengar azam daripada orang yang paling bagus ni. Allah. Jadi Bagus, bagus. okay, untuk azam tahun ni lah kan. Kalau Wali. apa? Kalau tahun lepas tarawih straight 8. Tapi tahun ni nak try lah. Ada mungkin dalam 2-3 malam kita buat 20. InsyaAllah. Sebab dah puasa setelah 8 kan Alhamdulillah. Jadi 20 tak pernah buat lagi. So boleh lah kot. Lepas tu azam kena banyak. Sebab ni niat kita target kita. So kan banyak. Jadi yang azam kedua pula tak nak mencarut lah. Tanya tak nak cakap benda yang tak elok lah saja. Okay, tak nama tak 8, nama tak 20 je. Tarawih tu. Tak ada 2-3 malam ni 20. Oh, Tak tu kau tidak, jatuh 30 sebab hari. dia malam. Sebab kita duduk sepintar, setiap malam boleh 8 je. Okay, so nanti kita tengok ada Tapi berapa nanti hari. kat Dom boleh solat. Ada berapa malam tiba-tiba ada seorang tengah solat tarawih tu. Misbah lah tu ya. Kita Nampak tengok kita kan. ada orang dekat diam tengah makan, kita Ya, jumpa ni tengah M5. tengah solat sorang-sorang.
Mana dia ikut mas? Siapa yang selalu stay masjid tu tengok Ikut lah. Macam ni bagus ke? 20 rakaat confirm. Kita tengok Tengok. Dia ada 2 azam, kita 1 azam ni semua. Nampak? Dia sama ada 2 azam. Contohilah ambil inspirasi daripada aku. Sebab aku ni orang-orang yang ambil. Apa buat muka kecil sini? Tak suka kau apa? Tak, ini namanya ni kita cakap kita doa juga sebenarnya. Alhamdulillah, insya-Allah. Betul. Kita cakap benda buruk, kita doa benda buruk. Betul. Okay. So jangan cakap benda buruk. Okay. Lagi-lagi lah Ramadan. Kan? Betul, kita Ramadan ni tetap Benda pahala. barakah. Buat pahala berganda, buat dosa pun Berganda. Ganda. Ya Allah Akbar. Ganda. Ganda pun tak. Ya Allah. okey, tak ganda. Tak tahu. Cek. Ini ada fatwa baru. Jangan percaya, Jangan jangan ikut badan. Jangan ikut badan. Okay. Yes. Sebab kan semua dah bagi azam pada tahun ni dah kan. Jadi kita proceed kepada azam idol. Bye. Bye. Azam Part 2. Hai, selamat datang ke segmen yang seterusnya di mana kami akan bincangkan azam masing-masing lah. Okay, bermula dengan siapa dulu? Aku dulu? Okay, so saya rasa azam saya tahun ni maybe saya nak saya nak dapatkan mana terkodah lah. Susah tu. Susah. Seorang boleh solat lah tuan-tuan. Okay. So let's see Anas. Azam saya pula tahun ni Ramadan tahun ni tak nak ada drama-drama dah. Maksudnya tak nak tiba-tiba terbuka puasa ke, terlupa ke. Lepas tu penat waktu buat petang-petang tu penat tak nak pergi riadah lah. Tak nak lah Maksudnya drama. sebelum ni pernah terbuka masa ke macam mana? Selalu. Penat lah sebab terlupa kan. Tahun ni tak nak lah rasa tak ada drama. Bagi saya pula tahun ni saya nak kurangkan merungut. Sebab kalau bulan selain bulan Ramadan saya selalu merungut macam panas lah, lapar lah. So tahun ni nak kena banyak bersabar. kuatkan iman lah. Kuatkan iman. Susah jaga mulut tu. Betul. Ya, betul. Sebab itu memang fitrah untuk orang yang tengah puasa. Faham. Jadi azam saya rasa saya nak kurangkan lah macam tidur sehari tu memang tidur je. Memang penat selalu lah tu. Sahur, tidur, lepas tu dia buka puasa. Dan saya nak tahan ngantuk time puasa memang susah. Itu biasa berlaku waktu cuti tu. At least Macam ada belajar. jadual kat rumah susah sikit. Tapi itu azam kita kan. Jadi itulah. Jadi azam, tapi semestinya azam pertama kita semua mestilah untuk puasa penuh. Puasa penuh Pastilah. Susah kalau tak penuh kan. Terawih pun biasanya kita jaga kan terawih sebab kat sekolah. Itulah. Semoga tak ngantuk lah terawih tu kan. Tak pernah ada aircon kat sekolah. Dah ada aircon. Ada aircon dah sejuk. So Harapnya lagi semangat nak terawih kan. Betul, semoga imam-imam pun baca tergantung pada sejam. imam lah. Kalau imam yang ngantuk-ngantuk tak boleh baca juga. Itulah. Betul. Yang lain pula macam mana? Azam ke orang tahun ni apa? Boleh share dekat kita orang. Boleh hantar kat curhat. Korang Itulah. punya azam. Azam pastikan best-best. Nanti kita orang akan umumkan dekat dalam kita orang punya segmen seterusnya. Okay. Bye. Bye. Sesi relate tak relate. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke segmen kami yang seterusnya iaitu relate tak relate. Jadi hari ini kami akan membincangkan kami punya segmen pertama tadi. Apa dia? Pernah tak? Pernah tak? Termakan waktu bulan puasa. Ya, pernah tak termakan waktu Relate tak relate? Cerita Okay. 1, 2, 3. Relate. Tak Tak relate. relate. Kenapa relate? Kenapa korang relate? Kenapa relate? Kau relate? Cuba cerita. Apa yang relate tu? Aku rasa sepanjang bulan puasa dari aku kecil sampai besar memang banyak kali gila aku termakan time puasa. Ingat sebab tak? apa tu? Sebab apa? Macam dari kecil lah biasanya macam bangun pagi-pagi tu macam masa saja bangun-bangun buka peti ais nampak anggun makan. Kalau waktu minggu pertama minggu awal-awal tu kan. Minggu cuti dah tu bangun-bangun macam makanan lah. Tu. Biasa. Hari tu aku ni waktu ni baru tahun lepas aku
Aku baru bangun pagi, mamai lah. Tengok ada nasi lemak kat atas. Dekat atas meja makan tu. Aku pergilah buka, aku makan. Kita mak aku kata, tak puasa ke? Lepas tu dengan pedasnya nasi lemak tu, aku tak boleh minum air, yang tahan. Ya Allah, kumur lah. Ha? Waktu tu pedas buat apa? Oh, tahan je lah. Aku tak boleh buat apa-apa je lah. Biasanya aku cakap dekat mak kau, saya tak boleh puasa. Itu tak apa. Faham. Lagi contoh makan anggur tu je lah. Oh, tapi paling orang besar. Pernah je macam tidur tu makan roti. Tu minum air kan, kau tak ingat. Dia mostly time tu semua time kecil lah. Dah besar ni kita dah tahu lah kita puasa. Macam ni Naim boleh rahsia Form 3 tu. Form 3. Ya lah, rahsia. Kan ada niat sikit saya. Lupa first day ke second day? Tak, minggu kedua ke? Allah. Minggu kedua. Mamai. Baru balik rumah. Yelah. Oh, tadi tu BBM eh? BBM baru BBM. Lepas tu bangun pagi. Macam mana dia second day? Tapi macam mana pula boleh tak relate? Macam mana? Dia macam ni. Dia tak relate tu. Dia sebab bila kita dah excited sangat nak puasa, kita rasa mindset kita macam esok puasa. So kita ingat. Bila kita dah ingat. Dah kita yang puasa. Dengar. Di waktu tu kita rasa macam bila 8. Kenapa aku 8? Oh yelah ni puasa. Dia macam tak boleh nak lupa yang kita puasa tau. Bagusnya excited puasa. Sebelum kita akan macam detail. Okay, sekarang dah puasa. Betul. Jadi macam nak makan, nak minum tu macam susah. Tu kadang-kadang kita orang fikir juga macam, kenapa lah Syed teringat tu, kenapa lah tak boleh lupa bagai tu sebenarnya. Agak rasa perut kita lambat detect tu. Nak ingat ni. Aku pernah dengar kalau kita termakan waktu Ramadan ini sebenarnya nikmat daripada Allah. Sebenarnya lah. Allah nak bagi kita rezeki makan dengan cara halal. Patutnya satulah, kalau orang kata kalau nampak orang termakan jangan tegur. Kena lah tak boleh lah. Kalau macam tu ke? Aku pernah dengar, banyak kali dengar. Itu nikmat Allah bagi. Nanti dia sampai ke petang dia lupa macam ni. Aduh. Kalau Amirah kenapa tak relate? Sebab sama macam Anas tadi, memang kita akan rasa. Tu. Macam tak boleh nak ni. Lagi-lagi bila petang-petang kan, bila macam kenapa aku lapar, kenapa aku haus ni. Ingat dah, lah ni puasa. Kalau memang pergi macam tu, kalau lapar, kenapa aku lapar? Tu. Kalau aku lapar, aku tu sambil makan. Sebab aku macam tak jarang rasa lapar. So macam asyik terisi je makanan. So bila rasa lapar macam pelik. Kalau lapar ni puasa. Atau orang surrounding pun mesti akan macam ingat kan. Macam cakap-cakap tengah puasa lah. Lagi sekarang ni kita yang asyik-asyik apa tu, mengeluh penat nak puasa, penat puasa. So macam reminder kan. mindset nation ni. Itulah. Kita jadi time aku puasa sunat. Sebab puasa sunat kan memang kadang-kadang aku je yang puasa. Ya, aku juga puasa sunat. Puasa sunat pernah makan? No. Puasa sunat tak pernah termakan. Sebab aku tahu aku puasa hari ni, aku sign up sendiri. Betul. Itu ada juga waktu dekat sekolah tau. Kat sekolah tak ingat lah tahun bila. Tapi adalah pernah nampak orang. Lepas tu dah habis sahur. Kita kan tahajud pagi tu sebelum sahur. Lepas tahajud kan dapat susu kan sahur tu. Adalah seorang makhluk Allah ni, dia pergi lepas dia sahur tu, dia pergi datang-datang selamba ni dia minum tu kan. Langsung macam laki lagi. Dia macam tak puasa ke? Lepas tu dia maaf lah. Tapi dia sambung je lah minum. Dia tak tahu kot. Dia tak tahu yang lepas dah tahu dia ingat dah batal. So dia pun minum je lah. Tahu lah itu memang kena ganti lah tu. Tapi tu dia form 1 ke form 2 tak ingat lah. Cerita tahun depan. Junior. Tapi ingat ya kawan-kawan, kalau kita dah termakan tu, kalau dah sedar tu, jangan sama makan pula. Betul. Alas tak sedar tu. Biasa memang. Kalau tak sedar-sedar akan ada orang sedarkan ni. Akan ada orang sedarkan. Macam itulah. Ni jadi ini dua relate, dua tak relate Macam itu tu. Itulah. Ada Dynamic ni. Nak sih sunat ke? Sebab dia cakap dah 7 minit. yelah. Pernah tak waktu korang tengah puasa, tiba-tiba waktu tengah penat-penat ni datang pula iklan-iklan yang memang betul menguji iman lah. Khairul
Amin. Khairul Amin memang. Setiap tahun. Memang dia dah tak tahulah dia set TikTok dia untuk FYP puasa apa. Sebab sepanjang bukan berpuasa. Tak lalu. Sekali waktu berpuasa lah. Hi guys. Itulah apa itu. Hi, what's up guys? Hari ni kita akan masak koktel. Ya Allah, itulah paling menguji minda. Menguji iman. Minda. Ni memang super relate ni. Ni relate. Satu Malaysia relate. Ya, tak pernah lah ni. Jom tu tengok TV tengah macam buat apa tadi. Tiba lalu play iklan memang ayam goreng. Ya Allah. Memang susah nak apa? Jaga nak tahan tu kalau boleh. Tapi nak tengok. Dia tu nak tengok tapi tak tahan. Tapi kalau untuk bulan puasa, kita lagi rasa haus kan. Dia banyak haus tapi daripada lapar. Lagi kalau air masak pun kita dapat macam ni. Kalau air pahit air pun kita sejuk. Air tasik tu boleh teringin. Dia macam teh ais tu. Air tasik belakang ni boleh teringin. Teh ais. Teh ais tahu. Sedap. Sudah tu memang susah. So kita kena standby blok kerana orang betul. Masa ni saja pula tolak pun add tu kita. Ya, memang ada orang yang kabut yang jagakan add tu. Rasa macam memang benda tu datang auto kan. So semua orang tengok trend. Tengok tengah trend like naik dia. Tapi nak buat macam ni, itulah antara ujian kita waktu kita puasa kan. Betul. Jadi itulah. Itu je lah. Okay, bye. Korang relate tak korang? Pernah kan puasa makan dan semua. Tak lah. Okay. Itu je segmen kita hari ni. Kita teruskan dengan segmen seterusnya. Bye. Sesi Peel the Strawberry Skin. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi Peel the Strawberry Skin, di mana kami akan membaca curhat anda dan membahas bersama. Dan pada hari ini, kamu bersama saya, Afan dan Misbah dan juga Sophie. Okay, memandangkan hari ni hari first lah. Okay, hari first Ramadan. So, Misbah masuk mana terawih semalam? Alhamdulillah, terawih semalam 20 rakaat 3 witir. Alhamdulillah. 20 rakaat. Oh, tu buat full lah. Pukul berapa tu habis? Pukul 11. 11. Tak 11 lama sangat. 10. Okay. Sophie tu kat mana Sophie? Nampak macam ancient sangat lah tempat tu. Sekarang saya dekat kampung berpuasa bersama nenek-nenek atuk-atuk. Atuk-atuk. Best tak? 2 orang atuk. 2 orang. Okay. So, mari kita bergerak ke curhat pertama kita. Okay, curhat pertama kita daripada insan yang bernama Alisha. Okay, dia kata, kenapa semua orang pandang satu kesalahan kita berbanding 1000 kebaikan yang kita buat? Saya rasa saya dah cuba untuk perbaiki diri, tapi orang asyik pandang kesalahan saya je. Okay, itu curhat daripada Alisha. Misbah, ada apa-apa? Okay, pada pandangan aku, kita ni buat suatu perkara jangan niatkan untuk manusia. Sebab sifat manusia ni memang akan sentiasa dengki. Kita buat baik, orang akan cari salah. Kita buat salah, of course dah salah. Jadi buat apa-apa pun buat kerana Allah dulu lah. Sebab macam cakap tadi lah, manusia tak pernah puas hati dengan kita. Itu sifat manusia lah. Betul. Sophie, ada apa-apa? Bagi aku rasa sama juga macam Misbah kata tadi. Sebab bagi aku, kita punya tujuan tu sebenarnya kena fokus untuk perbaiki diri kita, bukan untuk penuhkan hati orang lain. So kalau benda tu baik, kita buat je, teruskan. Sebab memang sifat kita akan sentiasa buat kesalahan kan. Nama pun manusia, kita bukan malaikat. Betul tak? Betul. Sebab kalau manusia ni, kalau ada setumpuk dengki dalam hati ni, memang semua benda lah dia akan takkan tak puas hati. Betul. Kesalahan je mesti nak mention. Okay, kita bergerak kepada curhat yang seterusnya. Jadi curhat seterusnya ni dia panjang sikit tau. Dia cerita pasal
Okay, saya sekarang tengah ada salah faham dengan teammate saya dalam satu sukan ni. Sebab benda yang simple sangat. Saya tak take it serious pun. And honestly, saya dah lupa dah pun pasal benda tu. Tapi tahu-tahu sekarang dia dah twist cerita kat ramai orang. Dia cakap saya ni suka atuk-atuk orang masa training, and saya selalu miss training with no reason. Saya rasa kecewa and down sangat bila dengar cerita tu dari mulut ke mulut. Kalau tanya dommate saya, mesti diorang pun tahu saya memang jarang ada kat dom setiap petang sebab pergi training. Sebagai akhir kata, no need to spread things, okay? If ada benda tak puas hati, better kita talk properly daripada buat assumption kat awak. Demikianlah kalamat akhir yang terbit daripada hati yang terhiris sengsara. Terima kasih. Dalam ayat dia. Ayat dia sangat dalam. Dramatis ya ayat akhir dia tu. Hati terhiris sengsara. Sengsara. Sophie, ada apa nak cakap pasal curhat ni? Bagi aku rasa kalau kalau kita tak puas hati orang tu, kita better kita tegur orang tu direct je. Tak payah nak cerita kat orang lain, nak meluah kat orang lain. Kalau aku tak puas hati, kau tegur direct je terus. Sebab kalau kita cerita daripada orang ke orang, lama-lama dia jadi fitnah. Dia bukan jadi macam meluah. Astaghfirullahaladzim. Kuat ya suara adik kat situ. Agaklah. Okay, dia tak puas hati settle depan-depan lah. Saya cerita. Jangan mengumpat. Sebab dalam Al-Quran kan ada cakap yang apa tu, kalau mengumpat ni dia sama je seperti apa, kalau mengumpat ni dia Makan daging. makan daging saudara sendiri. Masya Allah, Fan. Okay, dia senang cerita dapat apa-apa cerita ni, kita tabayun dulu lah. Jangan sebarkan dulu. Sebab kita tak tahu kesahihan dia. Kalau betul pun, itu aib dia. Apa hak kita untuk sebar betul? Jadi Betul. So senang cerita kalau untuk orang ni pun tak kisah sangat lah sebenarnya. Pasal benda tu, kalau benda tu dah salah, tapi dia pun nak kisah sangat. Betul. Kalau benda tu betul pun, diam-diam je. Jangan bagi orang tahu tu benda tu betul. Okay. So itu sahaja curhat untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Bye. 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 Jumpa di next sesi. Jangan sedih. Jangan lapar. Jangan lupa untuk dengar kami setiap hari tau. Layan je. Bye.